أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ya Allah, Ya Rahman, wa Ya Rahim, kami ini manusia, hamba-hamba-Mu yang sangat lemah, Ya Allah. Tidak putus-putus mengharapkan pertolongan, bantuan daripada-Mu, Ya Allah. Petunjuk dan hidayah-Mu, Ya Allah. Dan kami serahkan segala urusan kami kepadamu, Ya Allah, agar moga-moga ianya dipermudahkan segala-galanya, Ya Arhamar Rahimin. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu, Ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 472, iaitu yang pertama pada ayat 41 hingga 46, ya, nasihat yang baik daripada seorang mukmin, iaitu rajulun mukmin yang kita bincangkan sebelum ini kepada kaumnya, ya, masih lagi beliau menyatakan poin demi poin, nasihat demi nasihat kepada Firaun dan juga pemimpin-pemimpin yang menasihati kepada Firaun. Kemudian pada ayat 47 hingga 49, perdebatan di antara pemimpin, ya, yang sombong dan pengikutnya di dalam neraka di akhirat nanti. Bagaimanakah realiti ini diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mengambil pelajaran. Pemimpin-pemimpin, pengikut-pengikut, jangan sampai kita menjadi orang yang melampau, musrifin, yang disampaikan pada ayat 47 ataupun pada halaman 472 ini. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Tad'unani liakfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm. ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا. لا جرم أن ما تدعونني
ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب صدق الله العظيم. Kita lihat resolusi pada hari ini.
Iaitu resolusi pada hari ini kita lihat berkata sesuatu berdasarkan ilmu yang benar. Itu pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat 42. Sentiasa sampaikan nasihat yang baik dan serahkan urusan kita kepada Allah. Pasti Allah akan pelihara urusan-urusan kita. Dan yang ketiganya, kita perlu memilih teman yang akrab yang boleh membimbing ke arah kebaikan dan bukan menyesatkan kita daripada syurga Allah. Allah, la ilaha illallah. Kita lihat dahulu apakah perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu haqa ataupun hayaqa, meliputi ataupun mengepung 10 kali disebut di dalam al-Quran. Dan inilah perkataan yang berlaku kepada Firaun pada ayat 45, ya. Apabila Allah menyatakan pada ayat 45 fawaqahullah, ini tunjuk kepada kita bahawa bila kita mengadu pada Allah, pemuda ini mengadu pada Allah, Allah kata kami ataupun maka Allah memeliharanya daripada kejahatan tipu daya Firaun, sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Dan ini bukti bahawa mengapa kita perlu pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ustaz, agar Allah akan cepat-cepat wiqayah, akan memelihara kita daripada segala sayyiat, keburukan-keburukan dalam kehidupan kita. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Dan kita nak ulang kaji sedikit tajwid kita pada hari ini. Jom kita saksikan paparan yang telah disediakan. Iaitulah menyempurnakan hukum mad lazim dan juga mad wajib dalam ayat yang ke-47. Kita perhatikan ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lilladhina istakbaru. Sadaqallahul azim ila akhir ayat. Baik. Dalam ayat yang ke-47, ayat yang kita fokuskan ini, itulah kita nak melihat satu hukum mad lazim dan satu hukum mad wajib. Maka kita kena sempurnakan kadar mad dia. Dekat mana tu ustaz mad lazim? Okey, iaitulah fayaqulu dhu'af wa id yatahajjuna, kan? Mad lazim kalimi muthaqqal, kalimah berat. Sebab apa? Sebab selepas huruf mad, ha tu ha alif, selepas itu ada jim yang mana atas dia ada sabdu, bertemu huruf mad dengan huruf yang bersabdu, kan, ataupun dengan tanda sabdu. Maka panjang dia 6 harakat tanpa diskaun, no discount, 6 harakat. Wa idh yatahajjun, juna sama juga seperti waladhdallin. Itu satu mad lazim kalimi muthaqqal. Adapun yang kedua iaitulah mad wajib pada kalimah ad-du'afa'u. Fayaqulu ad-du'afa'u, kan, kita ambil 5 harakat. Dia boleh 4 atau 5. Jadi kalau mad lazim tadi tak boleh kurang daripada 6, kan. Kalau mad wajib fayaqulu ad-du'afa, kalimah ad-du'afa tak boleh kurang daripada 4. Jadi selamat mencuba. Sama-sama kita perhatikan dalam bacaan kita mana mad wajib, mana mad jaiz, mana mad asli. Kita buat latihan, Ustaz, kan? Ya. Tanda, oh ini mad jaiz, kan, ini mad wajib, ini mad asli 2 harakat. Yang tu mad rempit. Itu mad rempit tak masuk. Itu tak termasuk, subhanallah. Jadi selamat mencuba. Mudah-mudahan bacaan kita bertambah baik, insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الله